Malam ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada media semua. Semua pun dah datang. Tadi saya tanya Yusni, you kata ada berapa? More than 30,000. Saya bersyukur pada Allah SWT. Ini menunjukkan bahawa ramai yang datang ini kerana sentiasa bersama dengan Bersatu dan Perikatan Nasional dari segi keseluruhannya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang berhormat Tan Sri Muhyiddin sendiri yang datang daripada jauh sanggup untuk bersama dengan kita pada malam ini. Dia round habis semua, dia kata ramainya. Itu dia ucap terima kasih kepada saya dan ucap tahniah. Dan saya kata tahniah itu kepada seluruh jentera dan semua mereka yang betul-betul berlumus dan kuasa, terutamanya dan kuasa Perikatan Nasional di Larut sendiri. Yang keduanya, saya ucapkan terima kasih kepada semua penyokong-penyokong yang banyak membantu seperti yang saya katakan tadi lah. Ramai sponsor-sponsor ni pun sponsor ni mi goreng. Dia sponsor mi goreng. Contoh-contohnya. Ini membuktikan bahawa kalau orang kata kami ni tak bersatu, tak bersama, boleh nampak bahawa kami sentiasa bekerjasama nak menentukan bahawa kita yang mana tak cukup tu ada orang lain boleh bantu, kita bantu. Yang mana ada lompong-lompong mana-mana tu ada orang datang untuk tampalkan. So itulah kerja kita kerana kita rasa walaupun dalam keadaan kita yang sebut tidak mencukupi, alhamdulillah dengan bantuan ramai kawan-kawan akhirnya kita berjaya untuk menganjurkan majlis yang sebesar ini. Kanak-kanak sahaja keluar pesada. Okey, lepas ni kita nak